Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Dalam modul ini kita akan melihat apakah tujuan sebenar radio amatur dan apakah aktiviti yang dibenarkan serta yang tidak dibenarkan. Ramai operator baru keliru kerana menganggap radio amatur boleh digunakan seperti telefon atau walkie-talkie biasa. Memahami had penggunaan ini penting kerana banyak soalan peperiksaan berbentuk situasi sebenar. Perkhidmatan radio amatur diwujudkan untuk pembelajaran, eksperimen teknikal dan komunikasi antara operator amatur. Tujuan utamanya bukan untuk kegunaan harian seperti komunikasi perniagaan atau operasi kerja. Radio amatur membantu operator memahami teknologi radio dan membina kemahiran komunikasi. Sebagai contoh, menguji antena baharu atau membuat komunikasi jarak jauh dengan operator luar negara adalah aktiviti selari dengan tujuan radio amatur. Perkara paling penting di sini ialah memahami tujuan asas ini. Aktiviti yang dibenarkan biasanya melibatkan pembelajaran, eksperimen dan komunikasi amatur. Ini termasuk latihan kecemasan, komunikasi teknikal, pertandingan radio dan eksperimen peralatan. Aktiviti ini membantu operator meningkatkan kemahiran. Sebagai contoh, latihan komunikasi kecemasan komuniti adalah aktiviti yang sah dalam radio amatur. Pelajar perlu mengenal pasti contoh aktiviti sah kerana ia sering diuji dalam peperiksaan. Salah satu prinsip utama radio amatur ialah ia tidak digunakan untuk keuntungan atau tujuan komersial. Radio amatur bukan platform menjalankan perniagaan. Ini termasuk aktiviti jual-beli, koordinasi operasi syarikat atau promosi produk. Sebagai contoh, mengurus penghantaran barang menggunakan radio amatur tidak dibenarkan. Ini merupakan antara konsep yang paling kerap muncul dalam soalan peperiksaan. Walaupun banyak aktiviti dibenarkan, radio amatur mempunyai had penggunaan. Operator perlu memastikan komunikasi selari dengan tujuan pembelajaran dan eksperimen. Radio amatur tidak boleh menggantikan sistem komunikasi profesional. Sebagai contoh, menggunakan radio amatur untuk operasi harian syarikat adalah tidak dibenarkan. Pelajar perlu memahami bahawa tidak semua komunikasi sesuai dilakukan melalui radio amatur. Aktiviti yang tidak dibenarkan ialah penggunaan yang menyimpang daripada tujuan radio amatur. Ini termasuk komunikasi komersial, kandungan tidak sesuai, penyalahgunaan frekuensi dan gangguan kepada operator lain. Peraturan ini melindungi integriti perkhidmatan radio amatur. Sebagai contoh, mengiklankan perniagaan melalui radio amatur adalah satu pelanggaran. Soalan peperiksaan sering menggunakan contoh situasi seperti ini. Sesetengah situasi tidak jelas dan memerlukan pertimbangan. Perbezaan penting ialah antara komunikasi peribadi dan komunikasi komersial. Operator perlu menilai tujuan komunikasi sebelum menghantar transmisi. Sebagai contoh, membantu rakan mencari lokasi mungkin dibenarkan, tetapi menjalankan operasi perniagaan tidak. Ini memerlukan pemahaman konsep, bukan hafalan. Kesilapan biasa berlaku apabila operator menganggap radio amatur seperti telefon biasa. Ini menyebabkan penggunaan yang tidak sesuai. Operator perlu sentiasa ingat tujuan perkhidmatan radio amatur. Sebagai contoh, menggunakan radio untuk koordinasi kerja harian adalah kesilapan biasa. Soalan peperiksaan sering menguji kesilapan ini dalam bentuk situasi. Secara ringkas, radio amatur bertujuan untuk pembelajaran dan eksperimen. Aktiviti mesti selari dengan tujuan tersebut. Penggunaan komersial tidak dibenarkan dan banyak soalan peperiksaan berbentuk situasi. Fokus kepada pemahaman konsep dan kemampuan membezarkan aktiviti yang sesuai dan tidak sesuai. Memahami aktiviti yang dibenarkan dan tidak dibenarkan membantu operator menggunakan radio amatur secara bertanggungjawab. Prinsip ini menjadi asas disiplin operasi dan penting untuk peperiksaan.
Dalam modul seterusnya kita akan melihat bagaimana spektrum dan band digunakan dalam radio amatur. Sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, dua skrin terakhir ini akan memaparkan beberapa soalan contoh untuk anda menguji kefahaman. Jika masih kurang jelas, anda boleh ulang tonton video ini bagi membantu mendapatkan jawapannya. Teruskan pembelajaran dalam siri RAE kelas C ini. Jika modul ini membantu anda memahami konsep radio amatur, ikuti channel ini untuk modul seterusnya dan ulang kaji peperiksaan. Dalam video seterusnya kita akan mula belajar modul band plan, penggunaan frekuensi. Kongsikan kepada rakan yang sedang bersedia untuk RAE. Terima kasih. QRT 73